Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. Kata musannif, tanawwa'at ajnasul a'mal, pelbagai aneka ataupun berbagai-bagai jenis amal, berbagai-bagai jenis amalan itu ialah bitanawwu'i waridatil ahwali, ialah dengan sebab berbagai-bagai juga berbagai-bagai juga daripada kurniaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata musannif, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berbagai-bagai jenis amalan itu keluar dengan sebab berbagai-bagai jenis kurniaan Allah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini ada tiga perkataan untuk kita mengambil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perhatian, maknanya yang pertama al-amal, yang kedua waridas, yang ketiga al-ahwal. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dia makna al-a'mal? A'mal ni ialah setiap pergerakan badan kita dipanggil amalan. Sallallahu alaihi wasallam. Amalan ialah ibarat daripada setiap gerakan badan kita.
Itu panggil a'mal. Sallallahu alaihi wasallam. Sementara waridans, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waridans dan juga ahwal, ini istilah dalam tasawuf, kita ambil perhatian sikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waridas dan juga ahwal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ibarat daripada pergerakan hati kita. Gerakan zahir dia panggil a'mal. Gerakan ataupun pergerakan di hati dia panggil waridat ataupun dia panggil al-ahwal. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tiga perkara. Yang pertama khatir, yang kedua warid, yang ketiga hal. Ketiga-tiga perkara ini, khatir, yang kedua warid, yang ketiga hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat duduknya satu. Di mana? Di hati. Khatir, warid dan juga hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga-tiga benda ini tempat duduknya di hati. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selama mana hati kita masih terlintas, kadang-kadang lintasan itu lintasan hak jenis hak tak elok, kadang-kadang terlintas lintasan yang baik. Baik, itu namanya khatir. Benda hak tak baik pun terfikir amal juga. Benda hak tak baik terfikir nak buat juga. Benda hak baik pun terfikir nak buat juga. Kita panggil khatir, lintasan hati. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sudah terputus lintasan jenis-jenis zulmaniyah, Allahumma salli ala sayyidina, iaitu lintasan jenis jahat, lintasan hak jenis buruk-buruk, tak ada dah, habis. Yang ada di hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah untuk buat benda baik saja. Baik. Ketika itu, nama hak lintas dia panggil warid, ataupun nama hak terlintas dia panggil hal. Itu contoh dia. Dia panggil warid ataupun hal yang kita baca ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila terlintas hati kita ni, tuan-tuan, kita kena usaha daripada masa ke semasa untuk apa? Untuk mempertingkatkan diri kita. Mempertingkatkan diri ini bukan bagi makin tinggi. Bukan kita nak bagi, tuan-tuan, kita pun tak boleh kita bagi kita semakin tinggi saiz. Tapi makna, Allahumma salli alaihi wasallam, makna daripada mempertingkatkan diri, maknanya tinggikan kedudukan hati kita. Ataupun bahasa lain orang panggil upgrade. Upgrade. Ni hati ni, tuan-tuan, nuhak dulu. Kalau bahasa huluh dia panggil zaman Tok Nadok, tak pernah berubah. Dia hari ni, dia hari tu. Tak mau. Mana ketinggalan zaman. Sebab itu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka ditanya, bagaimana kamu tinggalkan hari kamu yang kemarin? Bagaimana kamu tinggalkan hari kamu yang kemarin? Jawapan mereka ialah, kami tidak tinggalkan hari yang kemarin, melainkan kami tinggikan dulu darjat kami pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna upgrade, tingkatkan. Maknanya kita semakin baik. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini dengan kemarin,
hari ini lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada esok. Begitulah maksudnya Allah. Sehingga kita tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari yang paling baik kita bila? Hari kita mati. Tu hari yang paling baik kepada kita. Tu kalau kita tengok doa yang diajak pada kita oleh para ulama kita, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna waqtin bi salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, jadikanlah hari yang paling baik dalam hidup kami hari kami bertemu denganmu. Maknanya hari mati itu hari yang paling baik dalam seumur hidup kita. Allahu Akbar. Sejak daripada kita mula pegang dosa pahala hari itu, bertambah daripada sehari ke sehari, sehari ke sehari, sehari ke sehari, sehingga kita hari yang paling baik dalam hidup kita adalah hari mati kita. Lepas tu tuan-tuan, Muhammad, kalau orang tanya, kita ni nak bagi jadi diri kita ni apa? Kita nak bagi jadi diri kita ni apa? Kita nak bagi jadi diri kita insan kamil. Kita nak bagi jadi diri kita insan kamil. Apa makna insan kamil? Insan yang sempurna. Insan yang sempurna, insan kamil. Sempurna ni tuan-tuan, bila mana? Sempurna apa? Sempurna hati kita. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi sebut inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nabi kita sebut, ingatlah Muhammad, dalam diri insan itu, dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Bila mana daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila mana segumpal daging itu buruk, maka buruklah diri orang tu. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila hati kita baik, maka tubuh kita baik. Makna apa tubuh kita baik? Jangan salah faham tuan-tuan. Baik tubuh jangan tuan baca semata-mata sihat. Ya. Bukan semesti kita kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tubuh kita baik, kita sihat. Tidak. Bukan bermakna hati kita baik, kita sihat. Jangan faham macam tu. Sebab ramai orang soleh-soleh, Allah penyakit, Tuhan Maha mengetahui, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Maksud jasad baik mana? Jasad tidak minat kepada benda-benda yang tak baik. Jasad ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia minatnya apa? Minatnya benda-benda baik. Bila hati baik, maka mata kira nak tengok benda baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, telinga kira nak dengar benda baik, tangan kira nak pegang benda baik, kaki nak melangkah ke tempat yang baik. Pasal apa? Sebab hati. Lepas tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mana-mana orang yang tak berjuang untuk memproses hati jadi baik, tak akan selamat pada hari akhirat esok. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun hartanya banyak, melimpah ruah, keluarganya besar, rumahnya Masya Allah, tak ada guna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Tuhan sebut,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu hari yang tak berguna. Harta banyak, anak-anak ramai, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Itulah makna insan kamil. Orang yang balik bertemu dengan Allah dengan hati yang paling baik. Tuhan tak tengok rupa kita cantik, badan kita tegap. Innallaha la yanzuru ila suwarikum a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum Tuhan tak tengok rupa parah kamu, Tuhan tak tengok kepada amalan kamu, yang Tuhan tengok hati kamu. Faham? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, proses. Jadi kata dalam perkataan hikam yang kita baca pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatul ahwal. Kepelbagaian amalan yang keluar daripada kita, yang keluar daripada insan, itu ialah dengan sebab pelbagai waridat yang duduk dalam hati kita. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi cuba tengok orang pada kita. Hari ini kita mengaji. Tuan-tuan duduk, saya pun duduk, saya bercakap, tuan-tuan dengar. Baik, ni amalan apa ni? Ni amalan dia panggil amalan zahir. Pasal apa yang main mengaji? Orang paksa ke? Tak ada siapa-siapa paksa kita. Kita yang nak main sendiri. Dengar kata mengaji, nak main. Pasal apa? Sebab hati. Hati tu main macam mana? Wallahu a'lam macam mana, ataupun apa yang duduk di hati yang sebab nak main mengaji, saya tak tahu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tahu. Dia mengaji, tuan-tuan seronok. Saya, tuan-tuan, hari ni giliak saya bercakap. Dulu saya dengar Allahu Akbar. Bukan buat apa pun, dengar Tok Guru Habaq syok. Dengar Tok Guru baca, ya Allahu Akbar, syok. Jadi syok itulah yang menyebabkan, mendorong kita untuk main. Allahu Akbar. Jadi yang hadut di hati itu, syok tu dia panggil apa? Hati yang terjemah dalam kitab, tuan-tuan, kurniaan Allah tu. Hak tu yang Tuhan bagi tu. Tu yang nama waridas, tu yang nama ahwal. Tu yang nama waridat, tu yang nama ahwal. Jadi zahir kita tu langkah main mengaji pasal apa? Sebab Tuhan buh waridat, sebab Tuhan buh ahwal. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang karim. Baik. Jadi maknanya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, amalan kita yang zahir ni sebab dia mengikut amalan hati. Sallallahu alaihi wasallam. Amalan hati dia panggil al-a'mal al-batinah. Al-hati. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita ni dalam istilah tasawuf kadang-kadang dia panggil al-qabdu, kadang-kadang dia panggil al-bastu. Kadang-kadang dia panggil, ni tak elok. Setiap hati manusia ni tak dapat elok. Kadang-kadang dia mai al-qabdu, kadang-kadang dia mai al-bastu. Kalau tak ada al-qabdu, dia mai al-bastu. Kalau tak ada al-bastu, dia mai al-qabdu. Macam siang malam tu, Kak. Dia bukan ada pertengahan siang dan malam. Malam siang ya.
daripada pukul 7.30 sampai pukul 7 esok tu dia panggil malam, lepas tu dia panggil siang. Maka demikian juga hati kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak dapat lari daripada dua makhluk Allah, namanya al-qabdu, namanya al-bastu. Al-qabdu ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita rasa tekanan, al-bastu ni bila mana kita rasa lapang. Bagi contoh, suatu kita melihat atau suatu kita menghayati, suatu kita mengingat keampunan Allah, kita rasa bahagia, kita rasa macam senang. Tuhan tu Maha Pengampun, Tuhan tu Maha Penyayang. Tuhan, lapang, bahagia, seronok. Baik. Dalam waktu yang sama, seronok tu boleh keluar air mata? Boleh. Seronok tu boleh keluar air mata. Berasa apa? Tuhan Maha Pengampun. Tuhan. Suatu yang lain, kita ingat apa? Kita ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan itu Maha Penyiksa. Tuhan itu Maha Penyiksa. Bila dia Maha Penyiksa, kita berasa macam mana? Aku ni nak selamat ke aku ni? Diri aku nak selamat ke? Orang macam aku ni, dosa banyak ni, nak selamat ke macam ni? Rasa apa pula? Al-qabdu, al-bastu, rasa lapang. Al-bastu, tadi rasa lapang. Silap letak. Jadi kalau lapang, dia panggil al-bastu. Kalau al-qabdu, rasa tekanan. Ya? Al-qabdu, al-qabdu, qaf, badat. Al-qabdu, tu mana tekanan. Satu lagi al-bastu, alif lam ba sin ta, al-bastu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana hati didatangi dengan al-qabdu, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tekanan, ketika itu anggota kita akan terlihat kesan daripada tekanan dalam hati. Apa dia? Kita duduk diam. Dia panggil sukun, duduk diam. Jadi kita tu, maksudnya kita tengok orang duduk atas tangga, lengung, pasal apa ni? Tu kesan daripada al-qabdu. Orang ni bila susah hati, dia bukan reti nak buat apa. Dia reti nak tidur, dia reti nak duduk saja. Tu kesan daripada al-qabdu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang ni, Allahu Akbar, Tuhan bagi al-bastu padanya, kesan pada anggotanya apa? Kesan pada anggotanya ialah lawan hak tadi. Diri rasa ringan, rasa nak bergerak. Tu yang barangkali Allahumma salli ala sayyidina, orang bila seronok ni, dia bangkit loncat, tak torah tuan-tuan, dia bangkit lompat, punya syok, keluar keputusan SPM.
keluar pula punya syok tu, dia kayuh gerak balik tu. Zaman mulut kita dulu lah, dia kayuh gerak balik tu, dia kayuh pasal apa? Nak balik habak kat mak di rumah tu, dapat satu. Tengah jalan orang tanya, pergi mana? Satu. Orang tanya pergi mana, tapi seronok tu satu, tuan-tuan. Pasal syok. Keluar dan tujuh, tu dia panggil kesan daripada albas tu. Tengok tak dapat, tengok dapat 3, melengung. Pasal apa? Kesan daripada al-qabdu. Bila kesan daripada al-qabdu, zahir daripada diri kita itu ialah kita diam. Kesan daripada albas tu keluar daripada diri kita apa? Pergerakan. Baik, cuba tengok kita semayang. Cuba tengok orang, Allahu Akbar. Lepas semayang, dia semayang. Allahu Akbar. Lepas semayang, dia semayang. Mayang banyaknya. Hak ni ghalibnya orang yang didatangi dengan albas tu. Rasa bahagia, seronok dia buat. Bila dia seronok, dia buat, dia lapang, dia ringan. Tapi bila semayang tuan-tuan, dia mai pula lepas tu apa? Al-qabdu. Waktu tu tak boleh bangkit lah. Duduk tikat semayang, duduk tayang akhir, kira duduk menangis, kira duduk teriak. Apa tak boleh buat? Pasal apa? Sebab Tuhan buh hati dia ialah al-qabdu. Tu kata lah hidup kita. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan buh dengan kita, kalau Tuhan buh dalam hati kita zuhud, ataupun Tuhan buh dalam hati kita wara'. Baik. Zuhud ni apa? Zuhud ni kalau Tuhan buh dalam hati kita, wara' kalau Tuhan buh dalam hati kita, kesan pada anggota kita apa? Kesan di anggota kita ialah meninggal dunia. Kita meninggal akan dunia, tak mau dunia. Baik, gini. Sebab tu zuhud ni dia pangai hati. Orang kadang dia tengok orang ni, kita kata, pakailah baju dia ni, bukan kita kata tak ada duit, dia doktor. Duit doktor ni 10,000 tu lekeh lah barangkali. Tambah kalau dia tu ada klinik swasta pula lebih lagi. Barangkali kalau dia doktor pakar pula lebih lagi. Tapi cara pakai kata-kata seluar dia tak padan dengan dia. Tuan-tuan tahu tak seluar tak padan dengan dia? Bukan kata seluar tu besar atau tu kecil. Tengok seluar ni berutuh lah ni. Dia pakai seluar tu seluar mahal, tapi seluar tu Allah terberetas berutuh lah. Keluar benang habis dah. Ataupun cara pakai baju, kata-kata lah baju dah kain Allah sederhananya. Kata-kata zuhud lah doktor ni barangkali. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak kata-kata satu doktor falsafah PhD duduk atas pentas macam ustaz kampung ya. Sedangkan dia PhD syariah. PhD ni ialah pencapaian akademik yang paling tinggi dalam sistem degree. Kalau sistem tradisional, taraf yang paling tinggi orang panggil tok guru. Tapi sistem baru, doktor. Duduk atas pentas. Masallah Sayyidina Muhammad. Tengok Allah, kepiah hak RM5 lah pakai.
Ni kita pakai kepiah RM50. Haji Abdul, kepiah Al-Barakah RM50. Dia pakai kepiah RM5 ya. Kepiah tu kepiah hak lama, hak Mekah, hak boleh konyok-konyok. Kata kain pun hak berapa ratus kita pun tak tahu. Tak ada ratus ya. Dia benar 5 Mekah, kita benar 500. Dia benar tak ada ratus-ratus. Kata pakai kasut selipar ya. Kita kata zuhud sungguhlah doktor ni. Tuan-tuan, yang tuan tengok itu bukan zuhud. Yang tuan tengok itu ialah kesan daripada zuhud. Zuhud ni dia panggil hati, duduklah hati. Kadang-kadang orang salah faham. Orang buka buat karnival, antara orang jual ialah berbagai-bagai jenis pakaian. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Tok Guru duk kata orang zuhud ni tak berkenan dengan dunia. Zuhud ni tak berkenan dengan dunia. Jadi Tok Guru kata kita ni kalau ada 5 helai sudahlah, 5 helai tak usah lalu beli banyak-banyak. Tudung 5 helai sudahlah, sebab 5 hari pakai. Ni Tok Guru kata lah. Kita pun pegang lah, Tok Guru kata. Maintain 5 helai lah tudung. Lepas tu hari tu lalu depan busana muslimah. Ni tak kata kat siapa ni, contoh saja. Lintas lepas depan busana muslimah, tengok amboi tudung ni. Cantiknya warna. Baik. Kita pun belek berapa ni? Kau tu pahabak harga sekian. Kalau nak beli tu teringat, aku ni tudung 5 helai, hari tu ustaz kata 5 helai je. Nak beli tak beli? Nak beli tak beli? Aku zuhud tak beli. Tuan-tuan, tu bukan zuhud. Tu dia panggil tazahada, buat zuhud. Baru nak belajar. Baru nak belajar zuhud dia panggil. Tapi kalau zuhud, Allahu Akbar, Masya Allah ya Karim. Ni kita tuan-tuan, kita kereta kita tu elok dah. Ada kawan sebelah rumah, kereta dia beli sama bulat dengan kita. Kita pun vios, dia pun vios. Tengok lepas daripada tu, Muhammad, lebih kurang 2 tahunnya, tengok dia keluar Altis pula. Kita rasa nak beli Altis bah. Pasal apa? Sebab dia beli baru. Kita tuan-tuan, kita tak zuhud lagi. Bila orang buat rumah cantik, kita tu tara tu pun elok dah, alhamdulillah. Tengok orang tambah, kita nak tambah lagi. Ataupun rumah kita sofa elok dah, pergi rumah kawan tengok ada hak jenis baik lagi, nak beli apa? Berasa nak beli you. Makna apa? Kita tak zuhud. Zuhud itu tuan-tuan, kalau kita katalah Allahu Akbar, batu dengan permata sama ya. Batu dan permata sama saja, tak rasa apa. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok Malik bin Dinar, kalau tak selingat saya, dia kata Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah Tuhan turunkan daripada langit itu ialah hujan emas, aku tak keluar kutip, kata dia. Aku tak keluar kutip. Kalaupun aku nak ambil, aku ambil habuan untuk melunasi hutang-hutang yang aku ada. Tak tahu ya. Orang pakai kereta elok, tak rasa apa. Dia berpada dengan apa yang ada. Dia cukup. Itu dia panggil, kalau hati macam tu, perangai dia tengok macam tu.
Taib, Allahumma salli ala sayyidina. Taib. Demikian juga sebaliknya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati tu ada minat pada dunia, terus duk murung, kesan di zahir tu boleh tengok. Kesan di zahir tu boleh tengok. Hak dia beli apa, hak dia tambah apa, cara dia macam mana, cara bersembang, cara buat tak cara buat mungkin kita kata hak tu tak boleh ukur lagi, cara sembang lagi teruk. Sebab banyak juga golongan awliya rumahnya hebat, kenderaannya hebat, pakaiannya hebat, tapi dia zuhud. Zuhud tu macam mana? Allah, kita tuan-tuan, kereta kita mainlah sebiji motor, dia pergi senerih kereta kita. Kita berhenti cekak pinggang tu, jerkah tu keluar macam nak keluar anak engkau, bodoh keluar tu. Pasal apa? Kita sayang sebab harta kita dirosakkan. Mana kita sayang? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Tapi enggak ada golongan salafus macam contoh kata-kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah taala, tuan-tuan, kasutnya dibuat daripada permata. Tu rabang kat saya, siapa orang besar kau ni, orang kaya kau kita ni, kasut daripada permata ada. Kasut daripada permata tu kasut Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullahu ta'ala wa arda. Tapi semayang tuan-tuan, sebesar debu pun dunia tidak ada dalam hati. Kita bukan ada apa pun, baru beli kasut harga RM40. Kasut parking di luar, waktu semayang macam mana? Oh, susah hati. Ni masalahnya. Kadang-kadang setengah-setengah orang kasut baru beli, dia biasa mayang masjid, hari tu kasut baru beli, dia kata nak mayang tak mayang, nak mayang tak mayang. Pasal apa? Sakit dia berhenti, kasut tak luar, takut hilang. Akhirnya dia balik mayang di rumah seorang-seorang dia. Teruk kita tuan-tuan. Saya pun teruk, kita tak tahulah, saya teruk. Saya tahu tu mengaji lo ni, masya-Allah. Tu dia cakap atas pengalaman juga. Saya tak nak beli kasut mahal. Kali tu beli mahal, 140. Di Mesir. Tu lah. Dia kasut ala kasut lelaki-lelaki, kasut boleh duk pakai kasut orang ya. Orang tak mau ambil pijait pakai. Duk himpun kasut buruk. Saya ni. Hari tu satu orang kawan, dia beli kasut baru, kasut dia buatan Perancis. Kawan tu matilah kawan saya tu. Jadi kita tengok kawan dia kata pakai kasut ni tahan, dia kata. Saya fikir saya tu, maksudnya saya nak duk ambil kasut hak orang tak mau pakai, saya duk jahit. Dia kata try kasut baru, beli 140, duit ada beli. Dia masa masuk masjid tuan-tuan, maksudnya Muhammad. Kasut tak tinggal luar dalam, kasut masuk dalam. Ada tempat simpan kasut. Dia bila kasut kita tuan-tuan, sunat hukum dia kalau ganggu sembahyang, kasut tu bungkus masuk dalam masjid, tak lepan kita tahu. Tengok hari tu balut kasut, buh dalam plastik, tak lepan. Kasut ke tu? Kasut. Awak. Semayang ni kalau kasut tak masuk masjid tak khusyuk. Oh, lagi khusyuk ni, ambil khusyuk. Tak depan. Saya tahu tuan-tuan hukum, tapi saya tak buat. Jadi saya masuk semayang, masuk kasut tu, patut saya tak depan. Tapi saya tak dia rak kasut. Waktu saya masuk tu, satu orang Arab dia tengok saya. Orang tengok tu.
Saya kata, nak ambil kasut aku bah. Sallallahu alaihi wasallam. Tu waktu nak mayang, nak ambil kasut aku bah. Sebab Arab ni, dia passion dia, kita pakai cara hak kita Malaysia, dia bagi dia semua elok. Hak kita pakai ni, bagi dia semua elok. Tengok zaman kami lah. Saya kata, nak ambil kasut aku apa? Saya patut jagalah kasut tu, saya ambil tak depan saya. Tapi saya tak gerak kasut. Semayang tuan-tuan memang tak khusyuk. Semayang tu memang tak khusyuk. Bukan semayang fardun tu, semayang sunat tahiyat masjid. Allahu Akbar. Saya dah ambil kasut aku apa? Semayang tu dia semayang letak kasut tu. Tuan-tuan, sungguh musnah waktu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada dah. Kasut saya memang tak ada lah. Tu tuan-tuan, teruk kita. Tu makna apa? Kita tak zuhud. Allahu Akbar. Baik, kalau zuhud tak ada. Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah 3/4 dunia. Memerintah dunia, 3/4 dunia berada di bawah tapak kaki dia. Dia Amirul Mukminin, memerintah dunia. Islam jadi kuasa besar dunia. Tapi kalau ada semayang tuan-tuan, Allahu Akbar, teringin nak tengok, khusyuk dalam hati, sebesar debu pun dunia tidak ada dalam hati. Tenang semayang. Kita ni bukan jadi merintah lagi pun, jadi YB ya barangkali. Orang tu nak jumpa, nak pergi kampung tu, pemandangan orang tu berceragah dalam kepala otak ni, berselerat. Omar merintah dunia, waktu semayang dunia tidak ada dalam hati. Pasal apa? Sebab mereka menganggap dunia itu macam jamban. Jamban, tak macam jamban lah. Kalau jamban, satu tuan-tuan, tak ada siapa suka duduk dalam jamban. Jadi ni kesan dia. Maknanya Al-Musanna ala Sayyidina Muhammad, orang yang kalau hatinya ada ketamakan dunia, Musanna ala Sayyidina Muhammad, timbul daripada apa? Dia bersungguh-sungguh mengejar dunia. Bahkan nampak dia berletih ligan dunia ni. Allahu Akbar. Kalau dia meniaga, cara dia meniaga. Kalau dia kerja, cara dia kerja. Sampai tak ada akhirat ni. Ligan dunia sungguh. Cara praktikal, cara cakap lagi teruk. Bersama dengan dia tak ada akhirat langsung. Cara nak masuk duit ya. Maknanya letih tengok orang macam ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau dalam hati kita, Allahumma salli ala sayyidina, timbul apa? Timbul dua perkara. Dia panggil syauqun ataupun dia panggil mahabbah. Baik. Rindu kepada Allah, kasih kepada Allah. Rindu kepada Allah, kasih kepada Allah. Kalau ada hal ni, Rasulullah SAW, dia timbul apa? Ditimbul di zahir ni. Kalau istilah terasa dia panggil syatah. Syatah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Orang dia cakap tak sedap. Orang cakap tak sedap. Cakap tu tak sedap. Tak faham no? Orang bercinta. Faham kot tu? Orang bercinta. Dia bercinta, dia seorang-seorang dia bercakap. Pasal apa? Sebab Tuhan buh mahabbah, Tuhan buh rindu pada Allah. Dia keluar perkataan ni, kadang-kadang orang tak faham. Baik, tu tinggi sikit. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan buh dua perkara lagi. Tuhan buh syuhud,
Tuhan buh ma'rifah al-hati. Kalau Tuhan buh syuhud, Tuhan buh ma'rifah. Baik. Zahir di anggota kita apa? Zahir di anggota kita ialah kerehatan dan ketenangan. Kerehatan dan ketenangan. Kita ni tak pitara tu susah. Barangkali ada kawan-kawan kita Tuhan uji. Kereta baru beli tuan-tuan, kita jaga habis riang dah. Main belah belakang, dia randuh kat belakang, gemuk kereta. Agak-agak keluar daripada kereta tu, nak pi macam mana agak-agak? Hati tu macam mana agak-agak? Tu tanya. Maknanya kena kelak duit pula. Kita rasa macam mana? Kita rasa ini pi Pak Li, ni pi 500, silah bilang pi 1000 ni. Hai, habis duit aku. Pasal apa macam tu? Sebab kita tidak ada perasaan syuhud, tidak ada perasaan makrifah. Dia bila kena tu, Allahu Akbar. Hati tu kalau kita kata macam meter kereta tu kan, tak turun tu, tak turun. Kalau 120 tara tu, ni bila kena tu turun ranak. Dia tak konsisten tu, tenang hati dia, tak rasa apa. Allahu Akbar, Tuhan, Tuhanku. Pasal apa? Sebab dia syuhud perbuatan Allah. Tuhan yang buat tu. Dia bukan nampak kawal hak belakang tu, pergi belah kereta dia, nampak Tuhan yang buat kat dia. Tuan-tuan, tu pun semua perasaan-perasaan tinggi tu. Satu orang kawan, dia ni keretanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil kereta apa? Kereta istilah kereta hak tak elok tu, yang orang nak pi bank, nak pi tarik tu. Kereta ni tu lah ceritanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ni sallallahu alaihi wasallam adalah masalah-masalah dia nak settle dah dengan bank. Telefon dah bank, sebelum tu bank cari tak jumpa, tapi oleh kerana dia ni bagui, modal ada dah, telefon bank nak settle dengan bank. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam tempoh itulah hak tarik kereta mai. Bila telefon bank dapat kesan duduk tak mana. Cerita dia, hari dia nak balik, nak pergi settle bank tu, sampai ni Tuhan letak kehidupan dia. Pederah kereta balik, nak jumpa dengan satu orang kawan di kampung dia tu, nak ajak pergi sekali, sampai tengah jalan, lubang besar tengah jalan, kereta masuk lopak tu, bergegak habis, tayar pancat, luruh habis semua. Hai, tengah-tengah rimba. Jalan nak balik, jalan ke Baling tu. Jadi akhirnya duk posah kereta tu, telefon kawan dia. Lepas tu orang tua telefon, ni hang duk tahu mana ni? Ni duk ke kereta ni yang awak pula. Tak tahu jadi macam mana, jatuh lopak ni. Ni terus ke kereta lah, hang balik ni. Tu hang meninggal. Allahu Akbar. Air kereta tu tinggal kawan urus. Pilah apa ni, balik rumah tu sebab tu meninggal. Tak jadilah kereta tu hari tu, habis macam tu ya. Balik rumah, ambil kereta petang, balik rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 3 hari lepas tu, dia kan minggu lepas pula. Dalam tempoh minggu tu orang tarik kereta mai. Dia cerita Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ambil main-main kereta ni, hak dia ni orang bagus, ustaz tuan-tuan, ustaz. Hak main tarik kereta tu dia badan duduk dalam kereta tu, kereta adalah ni
kepala ni sama bumbung. Jadi tak main lah tabuh, tapi main buat trik. Dia kata, ustaz ni kereta abang saya ni. Ustaz beli ni kereta abang saya ni. Orang ni betul, tak apalah katanya. Lah ni kata, kalau macam mana pun pergi balai, dia kata. Pergi balai. Dalam perjalanan pergi balai, tuan-tuan, berhenti depan balai tu, dia kata, ustaz tolong ustaz keluar ustaz, tengok kawan saya depan, kawan dia berapa duduk je kereta. Kawan saya depan tu lepas dah kereta, ustaz turun tengok ustaz, dekat simpang. Betul lah ustaz ni. Turun kereta, kawan tu pun tuan-tuan, dia tengok kereta tepi, dia kata apa? Ya Allah, Tuhan ambil balik. Tuhan ambil balik. Tuan-tuan, mujuk dalam poket ada RM2. Haban nak ambil balik. Tenang Tuhan bagi. Tu dia panggil Tuhan syuhud perbuatan Allah. Dalam tu dengan adab macam-macam lah. Tak nak habis. Tuhan ambil balik. Sampai lah dia kata tak jumpa tu tak mana. Dan Allah SWT nak bagi tuan-tuan. Kalau Tuhan syuhud, Tuhan makrifah, di mana hati apa tenang. Tuan-tuan, tu nak kena proses tu. Sampai pada hari mati kita ada benda tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ahwal yang berbagai-bagai ni, dalam hati ni dia menumbuhkan amalan yang berbagai-bagai. Kata musannif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Baik. Kepelbagaian jenis amalan yang keluar daripada seseorang itu ialah dengan sebab kepelbagaian waridat yang duduk dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lepas itu tuan-tuan, kita tengok orang-orang sufi ni, mereka pelbagai. Ada golongan sufi dia panggil ubad, ahli ibadat. Ada golongan dia panggil zuhad,